Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel Jom Berkebun. Alhamdulillah, dengan berkat semua dapat lagi kita berjumpa pada hari ini. Seperti biasa, apabila kita berada di kebun, kita akan melakukan macam-macam kerja. Terima kasih kepada semua yang menyokong dan subscribe dan yang like, komen dan share. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah yang membalasnya. Okey sahabat, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Cuaca pun nampak baik sekali. Alhamdulillah. Jom. Okey sahabat, projek hari ni kita nak tanam serai. Ni serai dia. Kita ada tanam dalam 5 lubang. Okey sahabat, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh, setiap apa yang kita tanam, kita terus siram. Siram tak payah banyak, sikit pun boleh. Hari ini kita nak menanam 2 pokok nangka madu. Mudah-mudahan dia berbuah. Okey sahabat, jom. Okey sahabat, pokok yang kedua, pokok nangka madu kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Siram. Sahabat, kita nak ambil bunga kantan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah sahabat, bunga kantan.
Okey sahabat Pengantan, tadi kita dah ambil 6 kuntum, 3 kuntum, ini kita ambil lagi 3 kuntum. Cukup. Alhamdulillah. Sahabat, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Sebab cuaca pun agak tadi cerah, sekarang dah mendung. Lebih lagi di bulan puasa ni kita buat yang termampu saja. Kalau ikutkan banyak lagi kerja-kerja yang kita nak buat, tapi mungkin setakat ni dulu kemampuan yang kita ada, tenaga yang kita ada. Tapi sebelum kita balik, kita dah ambil sedikit daun kari, dan kita ambil serai dan juga 5-6 batang bunga kantan. Okey sahabat, alhamdulillah cukuplah kita dapat hasil dari kebun ni. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Semoga anda semua sihat dan dilancarkan segala urusannya. Okey sahabat, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom demo ke kebun, semangat.